Day 5 bersama Bola God Puasa. Hari ini sahur guys ya. Ini waktu sahur. Jadi alamak lupa pula intro, okay? Ini adalah lauk sahur kita. Lupa pula intro. Bola God mengguncang siang dan malam. Semangatnya tak bisa direndam. Dengan sihir sepak bola dia terbang. Di hati kita jadi pahlawan cemerlang. Assalamualaikum semua. We are day 5 bersama puasa dengan Bola God. Alhamdulillah guys, kita dah sahur tadi. Dan yap, macam biasa. Oh, ada orang. Tapi apapun, yap, video day 4 pun dah keluar tadi, dah post. Tadi subuh aku dah post lah. Jadi harap korang semua boleh enjoy. Apapun, yap, that's it. Okay, nanti kita nak tinggal tunggu subuh dan solat. Okay, dah lah mak. Assalamualaikum semua. Aduh, tadi aku tertidur guys ya. Lama jugalah kan, tapi aku sempat lah bangun. Kalau tidak, dia tidur tu sampai ke petang. Asalnya pagi tadi aku tidur sekejap je. Nak fikir tidur sekejap je kan. Lepas dah subuh, sahur kan, dah solat subuh dah kan, solat subuh. Tapi tidur sampai ya Allah. Tapi aku fikir tak apalah, mungkin tersilap kan, tak apalah. Tak tahulah. Tapi mungkin sebab tak sihat kot kan. Mungkin tak sihat. Tapi aku okey je, alhamdulillah. Dah okey lah sekarang. Cuma agak-agak badan kita ni lah, bulan puasa ni memang semua tak sihat. Tapi kalau fikir kita ni tak sihat je kan. Tapi alhamdulillah semuanya dalam keadaan lancar. Itulah saya pun, ini first ya, saya rasa macam pelik. Kenapa saya tidur lama ni? Tu pelik. Tak tahulah masalah ni. InsyaAllah saya akan cuba perbaiki lah. Memperbaiki apa yang kurang. Tapi apa guys, terima kasih semua yang mana yang tengok video saya. Ya, vlog day yang keberapa entah sekarang ni. Day yang kelima. Saya dah tunjuk video. InsyaAllah lah, ini day yang kelima akan jadi lebih lama dari durasinya. Saya akan buat macam-macam lah. Sorry guys ya, aku rekod dalam keadaan aku baring sekarang ni. Yalah, sekarang ni lagi 2 jam guys ya untuk berpuasa. Korang tengok lah, macam tak betul dah aku dah guys. Tapi ya, tengah rehat sekarang ni. Macam rasa setiap hari puasa dia akan menguji kita. Dan macam mana menguji adalah daripada lapar semuanya. Aduh, tadi macam-macam ujian tadi. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan semoga korang dimurahkan rezeki. Wow. Tapi sekejap guys, aku rasa macam sekejap guys. Tadi aku tidur tu aku selama kot. Tak tahulah. Okay guys, baru buka guys ya. Mungkin korang tanyalah, kenapa aku tak buat video berbuka dalam video aku kan. So bagi aku, kalau aku nak makan ke apa ke, macam tak sesuai lah kalau kita rekod kan, kita makan. Tapi tak, aku rasa tak sesuai dalam channel aku ni. Rekod kita macam buat video mukbang pula kan. Tapi ini vlog kan, jadi awak pun sama buka semua. Dan yap, macam biasa guys ya, aku rasa ini vlog yang paling sedikit lah dia punya durasi dia. Kalau vlog orang banyak kan, tapi ini vlog paling sikit lah. Tak tahu kenapa kan. Tapi apapun, yap, macam biasa saya tetap dengan style vlog saya. Setiap hari apa yang saya belajar. Dan apapun, jangan lupa tarawih semua. Yap, sentiasa perbaiki diri. Banyak orang ni kata hari ni. Tapi apapun, macam mana guys puasa? Cuba komen dalam video ni.
InsyaAllah lah saya akan update banyak lagi lah untuk korang semua. Ini end kot, day 5. Itu je lah.